Sayang. Weh. Ni, cerita semalam tak habis ni. Kau tinggalkan Tanya sebab tak pakai baju selondong je. Weh. Itu dahsyat. 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 Aku dah pesan dah dekat dia pakai baju warna purple sama dengan aku. Yang dia pergi pakai baju warna kuning tu dah kenapa? Ha? Kau ingat aku nak stay dengan perempuan macam tu? Aku belah lah. Kalau dia cari kau, Dia takkan cari aku lah. Zack, sebenarnya aku dah bosan tau dengan dia. Aku dah bosan sangat. Semalam tu kira macam alasan aku je nak cari macam mana aku nak tinggalkan dia. Macam tu je. Berjaya. Denny. Kau ingat tak? Masa kau nak tackle Tanya tu, punyalah susah tu tak? Tapi kau nak tinggalkan macam tu je. Macam tu je. Macam ni je. Ya, macam... Bro, perempuan ni macam baju lah. Kalau aku rasa baju tu dah tak sesuai dengan aku, dah lusuh, dah saiz tak muat, aku beli je lah baju baru. Apa susah? Oh, kau A+. Ni macam kau nak dapat awet baru, dah dapat awet baru, lepas tu kau nak tinggal buat alasan bodoh macam ni. Ni alasan bijak lah, bodoh apa je. Tak sampai sebulan kau couple, hari pertama, hari kedua, hari ketiga awet baru dah. Kau cara rasa aku. Ni, awet aku caras untuk kau ni. Morning, Aisyah. Morning, Kakak. Aisyah, hari ni akak balik lambat tau. Lepas kerja nanti, akak ada event dekat Bangsa. Aisyah jangan pergi mana duduk rumah je tau. Baik, Kakak. Lepas tu, jangan lupa makan ubat pukul 2 nanti Wajib. Semalam dah skip kan? Kata nak cepat sembuh. Besok ada appointment dengan doktor pula tu. Yalah, Kak cakap je lah Aisyah lupa makan ke. Kan senang. Aisyah ni lah, alasan pun tak logik langsung. Habis akak ni apa guna kalau tak boleh nak ingatkan Aisyah? Kak, Aisyah nak tanya boleh? Tanya apa, sayang? Hari ini dah 365 hari Aisyah macam ni. Tapi akak tak pernah cerita pasal kemalangan tu. Kadang-kadang Aisyah, kemalangan tu ada hikmah. Allah bagi semua ni bersebab. Allah tarik balik ingatan Aisyah bukan sebab dia tak adil. Allah tu maha adil. Allah lenyapkan semua kisah silam Aisyah sebab dia tahu Aisyah takkan mampu nak tanggung. Jadi caranya, dia lenyapkan kisah silam Aisyah dan dia bagi Aisyah kehidupan yang lain. Aisyah ingat arwah ibu, arwah ayah. Aisyah ingat akak. Aisyah tahu Aisyah belajar kat mana. Aisyah ingat lagi. Kawan-kawan lama Aisyah semua Aisyah kenal. Cuma Aisyah mula tak ingat sehari lepas Aisyah konvo. Aisyah kena positif. Tak perlu nak minta balik apa yang Allah dah tarik. Salah Kak, Aisyah tanya je lah. Jangan sedih-sedih, jangan emo. Akak dah lambat pergi kerja kan? Itulah. Yelah, akak dah lambat dah. Akak pergi dulu Okey Kak. Take care. You too.
Hai, Tok. Dah pandai balik lewat sekarang kan? Allah. Dah pukul berapa ni, Tok? Balik awal pun buat apa? Bukan ada apa-apa kat rumah. Ada cucu dah berusia. Bilalah aku dapat bermain dengan seorang cicit agaknya. Asal tiba-tiba panas, ah? Ikut rosak, Tok? Panas, ah? Tak apalah, Tok. Denny nak masuk bilik. Lepas tu Denny nak mandi. Lepas tu Denny nak terus tidur. Mulalah tu. Ya. Cakap aja nak mengelak. Cakap mengelak. Atuk ni bukan apa, Danny. Atuk memang kempunan sangat nak bermain dengan cicit, tahu tak? Ni yang dapat main dengan cicit jiran sebelah aja. Orang lain punya, tak sama. Bila kau nak kahwin ni? Ha? Bila nak kahwin? Tok, Denny belum bersedia lah, Tok. Denny belum puas lagi mencari, Tok. Ya, Datuk harap Danny akan berkahwin. Tetapi Datuk harap juga Danny akan memilih seorang isteri yang boleh diharapkan. Yang boleh menjadi teman hidup kepada kamu sampai ke anak cucu, sampai ke usia tua, hidup dalam harmoni, hidup dalam kasih sayang, sampai sama-sama beruban. Itulah doa. Ya Allah, ya Tuhanku. Jika ini dugaan buat aku reda. Aku bersyukur kepadamu kerana beri aku peluang untuk terus hidup lagi, ya Allah. Dan jika ini yang kau mahu untuk aku melupakan ingatan aku yang lalu, dan memberi peluang untuk aku teruskan hidup, bina hidup yang baru, aku terima. Kenapa? Ada apa yang besar sangat sampai awak mampu masuk bilik pejabat saya ni? Ha? Ada gempa bumi ke kat luar? Yes, memang gempa bumi. Ni semua sebab cucu Tan Sri. Dok, Tan Sri kena tolong saya. Tan Sri kena cakap dengan Dani, jangan tinggalkan saya. minta maaf ya, saya tak mau masuk campur kisah awak dengan Danny. Tak masuk campur, Tan Sri cakap. Tan Sri, Danny tu cucu Tan Sri, tahu tak? Untuk pengetahuan Tan Sri, saya pernah mengandungkan anak dia. And dia suruh saya gugurkan. Sekarang nak tinggalkan saya macam tu je. Ini masalah berat ni. Macam inilah. Awak balik dulu. Biar saya berbincang dulu dengan Danny. Awak datang jumpa saya ni pun bukan boleh selesaikan masalah apa-apa. Dan biarlah saya bercakap dulu dengan Danny, okey? Memang berat, Tan Sri. Sebab tu saya merayu sangat Tan Sri cakap dengan dia. Kejap. Apa pula? Tan Sri. Ha? Salah, Atuk. Tolonglah saya. Sekarang Dani dah tinggalkan saya. Tolonglah saya pujuk Dani. Nikahkan Dani dengan saya. Saya sanggup jadi ibu untuk anak-anak Dani dan Cici, Atuk. Apa kau cakap? Kau girlfriend Dani? Kau tak malu ke datang sini mengaku nak kahwin dengan Dani semua? Kau ni siapa? Untuk pengetahuan kau, aku girlfriend Dani. Sejak 27 Mei. Oh, kekasih yang dah bertarikh luput lah ni. And for your information, I ni kekasih Dani sejak dari 2 Jun 2016. Oh, kiranya kau lah punca Dani tinggalkan aku? So what? Kau dah tak guna lah pun. Hei, jangan bergaduh kat sini pula. Ini pejabat aku ni. Hei! Allah! Oi, sudah. Kau
Korang dua ni kan, keluar keluar. Baling tangkar dengan kasut ni. Cepat keluar. Geram mai tengok. Is. Tan Sri okey tak? Nak ubat tak? Tak apa, saya tak apa-apa. Biasa je. Hui, boleh tahan awak ni. Awak ada belajar muatai. Boleh je lah kalau terdesak, Tan Sri. Ini awak bagi tahu pada Gad. Kalau perempuan dua orang tu datang lagi, jangan bagi masuk. Baik, Tan Sri. Jadi, Tahu? Jam dah menunjukkan pukul 2 tau. Kenapa tak tidur lagi ni? duduk. Atuk menunggu kepulangan kamu, cucuku. Kamu tahu tak apa yang telah terjadi kat pejabat siang tadi? Kenapa tu? Apa yang telah terjadi tu? Ex kamu telah datang jumpa Atuk kat pejabat. XX? Mana ada XX tu? Semua XX tu Danny dah tinggalkan dah. Danny tak nak jadi pak turut tu. Jadi kalau dah tak suka tu, dah tak ada rasa tu, Danny tinggalkan macam tu je. Tak tahulah apa nak jadi pada kamu ni, Danny. Sikap kamu ni dah semakin melampau. Tak habis-habis kamu nak mempermainkan hati perempuan. Cubalah kamu pilih seorang untuk menjadi teman kamu buat selama-lamanya. Tak boleh ke? Susah sangat ke? Pernah kamu dengar tak kejayaan seorang lelaki itu bergantung kepada kekuatan seorang perempuan di belakangnya. Tetapi bila kamu ada 1000 perempuan di belakang kamu, alamatnya hidup kamu akan binasa, jahanam. Kamu harus memberi kepimpinan, memberi organisasi kepada syarikat kamu. Ini tidak kamu terombang-ambing, terhuyung-hayang sini sana. Tak tahulah aku. Oi, macam mana kamu telah menjalankan syarikat kamu tu. Hei, Tok. Ini Danny lah, Tok. Danny ada segala-galanya, Tok. Ada wang, ada kuasa. Cakap je kat mana-mana. Semua orang kenal Danny, Tok. Usahawan muda yang paling berjaya, Tok. Takbur pula, ya? Wang hajarlah kamu ni. Betul-betul wang hajar. Sebelum kamu lingkup terus dengan sifat kamu tu, pergilah kamu ke bilik kamu. Get out! Okey. Okey. Danny! Tanya. Nel, tunggulah. I rindu you. Jangan nak buat hal kat sini lah. Jangan tengok. I dah tak pakai baju kuning. I tak kisahlah you tak pakai baju warna kuning ke apa. Kita dah tak ada apa-apa. You faham? You tolonglah lepaskan I. Apa benda you ni? Sang, apa kurangnya I? Selama ni you tergila-gila kat I. Sekarang you buat macam sampah. Habis tu kita dah tak ada apa-apa. I dah tak suka dekat you. Tak suka. You faham tak bila I cakap I tak suka? So please let me go. Danny! I akan pastikan you menyesal apa you buat kat I. Sekarang siapa yang nak bertanggungjawab? Duit 50K aku lesap macam tu je. Siapa yang nak bertanggungjawab? Engkau? Engkau? Kau? 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 Asri, kau sebagai akaunten syarikat ni, macam mana 50K aku boleh lesap macam tu je? Encik Denny, kalau ikutkan Encik Denny juga yang salah sebab Encik Denny sign file-file tu tanpa diperiksa. Mungkin masa tu ada pekerja lain yang selitkan dokumen cek dan Encik Denny terus sign. Macam tu je. Sekarang awak nak salahkan saya? Awak sekretari saya, PA saya, sepatutnya awak lah yang cek semua tu. Tapi Encik Denny, benda ni di luar dugaan saya. Di luar dugaan dia. Relax, sabar. Bawa istighfar. Kau nak cakap relax boleh lah. Duit aku yang lesap ni. 50K aku. Boleh lingkup syarikat aku tau. Dah lah!
Doktor, saya tahu Wada Ikmah dia tak dapat ingat semua kejadian sebelum kemalangan tu. Tapi, ada tak kemungkinan untuk dia ingat balik semua peristiwa tu? Tak mustahil. Dia bergantung juga kepada keadaan Cik Aisyah. Lagipun, memori Aisyah sekarang ni berada dalam alam college, bukan alam kerja. Tapi saya risau, doktor. Apa yang perlu kita buat? Apa yang kita buat sekarang ni pun adalah salah satu terapi untuk memulihkan ingatan Aisyah secara perlahan. Kita tidak boleh memaksa Aisyah untuk terus mengingat peristiwa yang lalu. Takut nanti ia memberi kesan yang lain pula kepada Aisyah. Tapi sampai bila, doktor? Saya tak nak Aisyah berterusan macam ni. Beri dia masa. Kita masih usaha. InsyaAllah, everything will be fine. Trust me. Hari ini telah terbukti kata-kata saya, Encik Daniel Hakimi. Sikap kamu itu jelas menunjukkan di mana arah tuju syarikat kamu. Tok, saya tengah siasat lah ni. Siasatan bagaimana sekalipun dan siapa juga yang akan didapati bersalah kemudian nanti, pokoknya punca segala permasalahan adalah kamu. Sikap kamu langsung tidak mencerminkan peranan seorang pengurus besar sebuah syarikat. Siasatan bagaimana sekalipun dan siapa juga yang akan didapati bersalah kemudian nanti, pokoknya punca segala permasalahan adalah kamu. Sikap kamu langsung tidak mencerminkan peranan seorang pengurus besar sebuah syarikat. Kau faham, weh? Kau akan menyesal dengan apa yang kau buat. Tania? Pukul. Badan kau. Tok, Tok. Kenapa ni? Bukan kucing hilang anak je. Tok. Denny kena minta tolong dengan Tok juga. Denny tak nak bankrupt, Tok. Denny tak nak hilang semua ni. Denny tak nak hilang kereta Denny. Denny tak nak hilang rumah Denny. Denny tak nak hilang duit yang berjuta dalam bank Denny. Tok, kena tolong Denny, Tok. Kamu mahu apa? Tok, Denny takut Denny muflis, Denny tak boleh nak selamatkan syarikat lagi, Tok. Nanti kalau Denny dah muflis, macam mana Denny nak keluar dengan kawan-kawan Denny? Takkan Denny nak keluar pergi jumpa diorang naik bas? Lepas tu perempuan yang Denny kenal sebelum ni macam mana? Diorang tak nak kawan dengan Denny lagi, Tok. Perempuan juga yang kamu fikir. Atuk akan hanya tolong kamu bila kamu dah ada keluarga. Tok, kita dah ada satu keluarga dah, Tok. Atuk ada Denny sebagai cucu, lepas tu Denny ada Atuk sebagai atuk. It's a big happy family, Tok. Happy. Ya. Dah pergi naik. Mandi. Atuk ada hal pagi ni. Nak pergi main golf dengan Tan Sri Marikan. Patutnya ujung-ujung minggu macam ini, Atuk bermain dengan Cicit. Dukung Cicit. Timang-timang Cicit. Tapi haram. Dah. Dapatkan keluarga. Tok. Takkan nak biar Denny macam ni je, Tok. Atuk kenalah tolong Denny. Denny kan cucu Atuk. Ya. Tok. Habis tu siapa nak tolong Denny, Tok? Tok. Listen to me, Datuk. Aisyah, sudahlah tulis tu makan ni. Kau kenapa?
Kenapa? Tak ada lah. Aku nak check lah. Takut-takut ada kau letak perangkap ke apa. Kau tak payah nak jadi James Bond sangat lah. Aku minta kau cek pasal Tania je, bukan je pasal kes bunuh ke apa. Tania macam mana? Kau jangan risau. Tania takkan buat apa-apa lagi dekat kau. Sebab aku dapat maklumat, dia dah fly pergi overseas. Nak buat apa aku tak tahu. Mungkin nak tenangkan jiwa dia. Mana tahu? Kau dah cek betul-betul ke, Zack? Kau jangan macam ni, Zack. Aku risau ni. Kau tak sayang aku ke? Ha? Dia tak puas hati dengan aku. Sekarang ni dia nak jahanamkan hidup aku pula. Tak boleh lah. Weh, relax lah. Tak ada apalah. Relax. Kau ni pun. Apa cerita tu kau? Ni lagi satu hal. Okey, atuk aku cakap, dia boleh tolong aku. Cuma sekarang ni, dia boleh tolong aku jika aku ni ada keluarga aku sendiri. Atuk aku dah nyanyuk agaknya. Dia lupa ke? Anak dia yang merangkap bapa aku tu dah meninggal lama dah. Atuk kau suruh kau kahwin. Dia nak suruh kau bina keluarga sendiri. Itu kau tak faham. Kahwin? Aku muda lagi lah, Zack. Aku tak puas lagi nak enjoy. Danny, kau kena kahwin. Sebab apa? Sebab atuk kau akan bagi harta dekat kau. Alah, Zack. Lambat laun nanti, harta atuk aku tu akan jatuh kat tangan aku juga. Kalau kau takkan kahwin, lepas tu atuk kau terfikir nak wasiatkan harta dia dekat orang lain. Macam mana? Kau terlopong. Sekarang ni, engkau nak stabilkan. Kau nak kena cari modal untuk stabilkan syarikat kau. Kau fikir dalam. Danny, kahwin bro, kahwin. Kau senanglah cakap kahwin je. Kahwin je. Macam mana? Kau percayalah cakap aku bro. Perkahwinan ni takkan mengongkong kau pun. Okeylah, aku bagi kau idea. Apa kata engkau kahwin kontrak? Kahwin kontrak je? Kak janganlah risau. Aisyah pandai jaga diri. Lagipun semua benda Aisyah dah catat. Macam manalah Kak ni tak risau Aisyah. Akak nak pergi ni lama tau. Aisyah ingat tau. Jangan kawan atau rapat dengan siapa pun. Kalau Aisyah rasa nak keluar, Aisyah keluar. Lepas tu, terus balik rumah. Kalau ada apa-apa emergency, Aisyah tengok nombor dalam diary Aisyah. Dalam handphone Aisyah tu pun akak dah set dah. Akak ni buat Aisyah sedih pula. Aisyah faham akak pergi sana sebab kerja kan? InsyaAllah Aisyah tak apa-apa. Lagi satu. Ubat jangan lupa makan. Baik. Last one. Okay? Ada lagi. Ada lagi. Okay, done. Pasport akan ambil dah? Mana pasport akak? Ada. Dalam ni kot. Okey. Itu paling penting sekali tu. Thank you. Tak ada angin, tak ada report nak kahwin. Suruh sampai tu, jodoh ni kalau dah datang, kita nak tolak macam mana pun tak boleh tu. Lagipun, Danny boleh nampak kesungguhan Maira ni macam mana. Sebab tiap-tiap malam dia tanya, bila nak kahwin, bila nak kahwin. Danny pun naik rimas lah. Betul tu, Tan Sri. Saya rasa saya dah bersedia sangat nak jadi isteri kepada Danny. Tan Sri. Tok, macam mana Tok? Okey tak? Cantik dari atas ke bawah tu. Okay, thank you so much. I really love your performance. So, apa-apa kita roger lah. Danny? Tok. Kalau ia pun, carilah yang senonoh sikit. Yang ini, minta maaf ya Cu. Atuk reject. Kalau Danny betul-betul nak kahwin, cari isteri yang ikut kriteria Atuk. Okey? Cakap nak kahwin nak Ai. Habis tu macam mana? Betul macam mana perjanjian kita ni ya? You kata you nak cerai, lepas tu you nak bagi I 30%. Tak. Peminat filem tempatan Tok. Semalam tengok cerita pasal janji kontrak apa semua tu kan. Apa cerita apa?
Aduh, hai. Ini. Kriteria yang Atuk hendakkan ada pada bakal isteri Danny ialah dia harus mempunyai sifat-sifat kemelayuan tulen dengan keayuan, kelembutan dan kesopanan yang harus ada pada gadis Melayu. Perempuan pilihan dia ni macam Myra tu, Tok. Ada fashion, modern, sentiasa up to date. Memang benar, tapi hakikatnya kita ini tetap siapa? Tetap orang Melayu, tetap orang Islam, tetap Timur, bukan? Jangan lupa, gadis Melayu yang mempunyai sifat dan belajar bagaimana nak menghormati diri dan mengenal budi pekerti suami dan keperluan apa yang harus dilakukan terhadap seorang suami. Atau aku dah letak dah ciri-ciri perempuan yang dia nak. Selagi aku tak jumpa perempuan yang mengikut kriteria dia tu, selagi tu aku tak kahwin tau, Zek. Kau cakap kat tu kau, perempuan macam mana dia nak? Ini Abang Zek lah, semua boleh beres. Kau tak tahu, Zek. Aku dia nak perempuan Melayu terakhir. Penuh dengan kelembutan dan kesopanan. Dan yang paling penting, budi pekerti, Zek. Budi pekerti. Dan sekarang jantung aku ni dah berhenti berdetak, Zek. Inilah perempuan yang aku nak. Perempuan yang penuh dengan kesopanan. Senyuman yang menawan, Zek. Rambut ikal mayang, pakai baju kurung, Zek. Pakai baju kurung. Kau dah cakap dah, jangan pandang lama-lama. Aku pun terjebak sekali. Jangan sampai dia datang sebelah aku. Kita kenal ke? Kita? Sebelum ni kita kenal ke? Tak apalah. Saya minta maaf Denny. Kau kalau tengok perempuan tu, dia dah blur. Bayang dia pun dah tak ada. Kalau kau nak tahu, itulah perempuan kalau nak pick up lelaki, especially aku. Sebab tu dia duduk sebelah aku. Kau silap. Memanglah dia duduk dekat sebelah kau. Kau nampak tak pandangan mata dia tu? Pandang siapa? Pandang aku. Kau kalau bab-bab perempuan, kau je yang menang kan? Dah kau ambil lah, kau menang. Kau menang. Balik office lagi bagus lah. Bayang dia tak hilang lagi. Halo. Bro, tak rasa bersalah ke kita nak mempergunakan perempuan yang hilang ingatan tu untuk kepentingan aku? Tak salah. Aku rasa tu rezeki. Bukan rezeki. Jodoh. Banyaklah jodoh kau. Tak, aku rasa apa yang kita buat ni dah boleh dikategorikan menipu besar tau. Ada nak cakap yang aku ni dah lama couple dengan dia. Dia hilang ingatan, dia lupa yang dia ada kekasih. Kejam sangatlah, bro. Tak macam ni. Okey? Perempuan ni nothing, kau tahu tak? Engkau boleh bentuk dia macam mana atuk engkau nak sekarang ni. Kau tengok perempuan tadi. Baju kurung, ayu, sopan santun, cantik, putih, apa lagi? Mungkin hari ini je kot dia pakai baju kurung. Hari-hari sebelum ni, dia pakai biasa-biasa je, seksi juga. Sebab tu aku kata,
engkau kena bentuk dia macam kau nak. Jadi perempuan ni, dia dah tak ingat apa-apa dah. Dia hidup seorang sekarang ni. Engkau boleh cakap kat dia yang korang dah lama couple. Bina momen terindah kat sini. Baru dia percaya. Habis tu macam mana dengan family dia? Tadi kau cakap kan, kakak dia pergi outstation. Sekarang ni dia tak ingat apa-apa. Jadi kau bantu dia buatkan si Aisyah ni percaya kat kau yang dah lama dah korang bercinta. Ha. Okey? Aku rasa aku boleh ikut permainan kau ni. Cantik. Kau adalah detak jantungku, erti hidup buat diriku. Tak bisa, tak mampu tanpa kamu. Jangan pernah tinggalkanku. Tanpa cintamu, biarkan aku di sisi selalu. Girlfriend aku amnesia. Jangan aku rasa dia nak dapat. Betul ke? Nak buat ni? Aku tak cukup persediaan lagi apa semua. Ni relax lah. Janganlah mengelabah. Tak macam mana aku tak mengapa kalau semuanya kita tak. For sure, Danny. Time to go. Kau nak macam mana? Go. Okay. Aisyah. Saya minta maaf lah sebab lambat. Sebab tadi dekat tepi highway tu ada satu lori terbakar tau. Api dia besar gila. Lepas tu bomba tu boleh tutup jalan pula. Siram dekat tengah-tengah jalan tu kan? Kan? Korang siapa? Aisyah. Alah, setiap kali kita orang jumpa kau mesti tak ingat kita orang. Aisyah, bukan semalam, bukan 2 hari. Dah 3 tahun dah kita orang kenal kau ni. Aisyah, kesianlah Danny. Aisyah, okey, fokus. Tengok sini. Aisyah, Danny. Danny. Zack. Danny. Korang nak apa ni sebenarnya? Aisyah. Danny lah. Awak betul-betul tak ingat saya ke? Kita dah bersama 3 tahun tau. Saya ni teman lelaki awak. Awak ingat tak 3 tahun lepas dekat restoran ni, dekat table ni juga kita mula-mula berjumpa kat sini. Aisyah, kau selalu macam ni. Kejap ingat, kejap tak ingat. Si Danny ni jenuh nak ingatkan kau balik. Kau ni siapa? Okeylah.
Ini bukti dia. Kalau kau tak percaya juga, aku tak tahu nak tolong macam mana lagi, Aisyah. Semalam kita lepak dekat sini sama-sama, Aisyah. Kita gelak sama-sama, kita borak sama-sama. Kau ingat tak? Ha, ni. Diary kau ada dekat dia ni. Macam mana boleh ada dekat dia ni? Zack, tak apa Zack, tak apa. Aku dah biasa dah Zack. Dah biasa sangat dah. Tak payah nak mempersoalkan lagi. Kalau kita nak paksa-paksa Aisyah pun tak guna. Dia bukan boleh ingat pun. Tak apa, kita tunggu je lah. Biar masa tentukan semuanya. Nanti bila dia dah ingat balik, dia carilah aku balik. Tak apa. Danny, Aisyah, tak apa Aisyah. Saya faham keadaan awak macam mana Aisyah. Walaupun awak selalu lupakan saya dan kena ada orang ingatkan awak siapa saya pada awak. Saya tak kisah Aisyah. Faham? Relax lah. Orang yang hidap amnesia ni, kalau dia try nak ingat sesuatu, dia akan pengsan kat mana-mana. Tak kira tempat. Aku tak faham lah dengan kau ni, Zack. Kau nampak tak kita ni tengah membahayakan nyawa orang lain? Lah, bahaya apanya? Bukan dia patah kaki ke, tangan ke, berdarah ke. Pingsan je kot. Dah lah, aku tak rasa kita perlu teruskan rancangan kita ni. Sebab nanti kan lama-lama, bila Aisyah dah ingat balik siapa dia, dia dah tahu siapa aku dalam hidup dia yang tak ada apa-apa ni, habis kita, anak aku. Itu lambat lagi. Sekarang ni, kita rancang. Yang pertama sekali. Buat apa ni? Ini untuk ikat Aisyah supaya dia lebih dalam, lebih rapat lagi dengan kau. Surat ni. Okey, macam ni. Surat-surat ni, kononnya, korang berhubung melalui surat. Dengan surat-surat ni lah akan menjamin anda #KillJannah. Tak. Akan membawa kenangan palsu buat korang. Aku nak kena baca juga. Manalah tahu kau nak kenakan aku kan? Tak payah bacalah. Sebab surat-surat ini akan memperdendangkan kepada Aisyah. Girlfriend. Amnesia kau. Dah. Clear? Okey, proceed. Yang kedua. Soy. Tuik. Teng. Ni? Nombor siapa ni? Tu kan dia tulis Jannah. Ni, ambil cepat. Save. 5 saat. 1, 2, 3. Macam mana dengan kes Jahamanah tu? Tak tahu ke siapa yang telah lenyapkan duit company? Masih tengah siasat lah, Tok. Tapi dalam siasatan tu adalah mengaitkan sikit dengan orang yang terdekat dengan Danny kan? Siapa? Zack? Ya? Taklah, bukan. Bertuah punya budak. Inilah yang orang dulu-dulu kata ni, yang manusia ni
Rambut sama-sama hitam, tapi hati lain-lain warna. Inilah dia ni. Ada yang berhati merah, ada yang berhati pink, ada yang hijau, ada yang kuning. Tapi yang paling bahaya ni adalah orang yang berhati kelabu. Hati kelabu boleh jadi hitam. Manusia yang hati hitam inilah yang nak kita avoid sama sekali. Kau hati-hati berkawan tu. Bukan Zack lah tu. Kita pun tak tahu lagi siapa. Tunggu final dulu baru boleh tahu. Lepas saya sedar je daripada koma tu, saya rasa kosong. Dan orang pertama yang saya nampak adalah Kak Zalia. Tapi bila awak bagi tahu saya, ya Allah. Betul Aisyah. Saya tak tipu. Memang saya kasih awak. Mungkin awak boleh tolong saya. Tolong saya ingatkan apa yang berlaku masa kemalangan tu. Boleh. Saya boleh tolong awak ingat balik. Cuma saya perlukan awak supaya percaya saya dan terima saya seadanya. Pandai pun jawab phone. Dari tadi aku kau tak berjawab, kau pergi mana? Kau kat mana ni? Aku kat luar ni. Apa cerita? Ni, aku jumpa Aisyah. Kat mana? Dekat hospital lah lepas tu kan. Dia percaya apa yang aku cakap dekat dia tau. Cantik. Itu baru pucuk di cerita Ulan datang. Teruskan rancang kita. Okey, aku akan atur baik-baik dengan kau. Okey? Aisyah mesti confirm dapat je. Ni, kalau kau nak berjaya, kau kena dengar cakap aku. Okey. Aku tahu. Aku janji aku akan pegang kata-kata kau. Okey, bro. Sekarang ni kita nak buat apa ni? Apa plan kita ni? Semangat sangat tu. Relax lah. Bagi Abang Z dating dulu. Ni, awet nombor 3 ni. Dah tunggu. Okey, bye. Terima kasih, Tuan. Ya, sama-sama. Jumpa lagi. Mari kita. Macam ni Cik Dini. Apa-apa perkembangan berkenaan kes ni, saya akan maklumkan kepada Cik Dini secepat mungkin. Okey. Dan kalau dah ada apa-apa nanti, awak boleh terus maklumkan pada peguam saya lah. Fifi, boleh bawa mereka pergi lobi. Baik, Cik. Terima kasih, Tuan. Jumpa lagi. Asri, gila sama kerja ke apa? Apa? Ni pasal kes songlap duit tu. Wih, dahsyat. Sampai boleh datang ofis. Itu dah macam kes bunuh, kau tahu tak? Soal siasat sana, soal siasat sini. Sekarang ni kita tengah bercakap pasal 50K tau, bro. 50K tu bukannya sikit. Dah boleh buat kenduri kahwin tu tak? Kau nak kahwin? Dulu kan, awak lah yang suka sangat datang sini. Saya pun tak tahulah apa yang awak suka sangat tengok KLCC ni. Tapi saya sebagai seorang kembaran lelaki yang baik, yang budiman, saya ikutkan jalan permintaan awak tu. Iyalah tu. Iya. Tapi saya suka. Sebab sambil makan, dapat tengok LCC, lampu-lampu. Cantik. Ini, kejap lagi awak bawa saya pergi Ampang boleh? Saya teringin nak makan yang tauful kat atas tu. Sambil makan, tengok pemandangan KL pula. Mesti lagi cantik kan? Okey, boleh. Dan sekarang ni, saya ada belikan awak hadiah.
Sini. Saya pakaikan untuk awak ya. Awak pakailah gelang tangan ni. Manalah tahu kan gelang ni boleh selalu ingatkan awak pada saya. Cantik. Danish? Danish. Danish tak ada kena-mengena dengan Nora Danish. Dia sebenarnya gabungan nama saya dengan awak. Danny, Aisyah. Ataupun mungkin nanti bila kita dah bersama, dah ada rumah tangga sendiri, mungkin kita boleh melahirkan seorang yang bernama Danish. Danny ni. Saya nak baca balik surat awak dulu tu, tapi diary tu tak bawa. Jadi apa yang saya boleh ingat sekarang ni, dulu awak pernah tulis dekat saya tau. Jangan balas surat ini jika awak lebih pentingkan kerja awak berbanding buah hati awak sendiri. Yang benar, Aisyah. Lepas tu awak tulis, pecah kaca, pecah gelas, sudah baca harap balas. Old school sangat. Saya macam tak percaya saya tulis semua tu. Betul ke? Betul lah. Dan lagi satu, zaman surat-surat ni kan dah habis. Takkanlah kita masih lagi hantar surat. Tak. Memanglah zaman surat-surat ni dah habis. Tapi ni semua idea awak. Idea awak. Awak cakap kita kena berutus surat supaya nanti bila kita dah tua, kita boleh baca balik, kita boleh tengok balik, kita boleh rasa balik memori yang kita pernah ada dulu. Idea awak. Danny ni. Okey. Memanglah semua surat-surat awak tu saya baca, kan? Tapi bila masa nak balas tu, sebenarnya bukan saya yang balas. Habis tu siapa? Zack yang balas. Saya kan selalu sibuk dengan kerja saya. 24 jam fikir pasal kerja je. Jadi susah sikitlah nak luangkan masa dengan awak, untuk awak, kan? Saya minta maaf. Last surat awak cakap awak takkan tulis apa-apa surat lagi pada saya lepas tu. Jadi saya tiap-tiap hari tau tunggu surat dari awak. Memang tak sampailah. Saya pun rasa macam sedih jugalah, kan? Dan lagi teruk, awak hilang ingatan. Awak terus berubahlah. Awak terus lupakan pasal saya. Awak lupa pasal hubungan kita. Awak lupa pasal majlis kahwin kita. Sekarang ni kan, saya betul-betul rasa menyesal tau. Kita nak kahwin? Ya, kita nak kahwin. Kita dah fikir dah tema kita apa, kelamin macam mana, warna baju kita macam mana, tempat kat mana, berapa ramai tetamu yang datang. Kita dah plan dah semua tu. Tapi kenapa Kak Zalia tak pernah pun bagi tahu saya pasal hal ni? Mungkin Kak Zalia dia tak nak awak risau kot. Tak nak buatkan awak terganggu ke apa-apa, kan? Sebab sekarang ni pun awak bukannya ingat saya. Hello kakak. Ya Allah, rindunya Aisyah dekat kakak. Hai, ceria je adik akak ni. Ada apa-apa ke? Kakak. Tak apalah. Kakak. Aisyah dah jumpa Danny dah. Aisyah dah ingat dah siapa Danny. Kenapa kakak tak bagi tahu Aisyah pasal Danny sebelum ni? Kakak tahu tak? Danny tu dia sweet sangat. Lepas tu kan, tadi dia bagi Aisyah gelang. Gelang tu tulis nama Danish. Dia cakap sempena nama Danny dengan nama Aisyah. Aisyah tak tahulah kak. Aisyah rasa macam Aisyah perempuan yang terbahagia sekali kat dunia ni. Dekat.
sejuk ke duduk kat luar ni? Kau ni kenapa? Aku tengok bisa semacam je. Aisyah ni. Tiba-tiba pula cerita pasal lelaki nama Danny. Siapa Danny ni? Tak kenal lah aku. Alah, kawan college dia lah tu. Masalahnya, aku kenal semua kawan-kawan Aisyah. Ni Danny ni. Risaulah aku. Risau pula aku tinggal dia. Kau tahu aku bawa je dia datang sini sekali. Alah Lia. Tak ada apalah. Kau tahu kan Aisyah tu macam mana? Dia tu ada amnesia. Selagi ingatan dia tu tak pulih, selagi itulah aku risau. Aku takut ada orang ambil kesempatan kat dia lah. Lah Lia, tak ada apalah tu. Apa kata kita fokuskan je kerja kita dekat sini. Cepat lagi kita siap, cepat lagi dah kita balik. Tapi dah bosan dekat sini. Yang ni salah kau boleh tukar yang baru Alright, yang ni introduction untuk yang baru punya profile. Okay, advertising saya pass kat awak. Yang ni kat ni. Nanti awak cek balik yang ni Betulkan salah. Dah. Meeting dah habis. Korang boleh bersurai. Okey dah. Terima kasih. Zack, aku tak tahu nak buat macam mana ni. How? What am I supposed to do, Zack? How? Weh. Kau dah kenapa? Macam orang nak terberanak ni. Aisyah tiba-tiba tanya aku bila tarikh ulang tahun kami. Dia spontan je tiba-tiba macam tu. Aku sampai tengah gagap tau nak jawab. Tak tahu nak cakap apa. Lepas tu dia tanya aku, kat mana nak buat tahun ni majlis tu? Kat mana? Kau tolong aku lah, Zack. Tak lawak lah kau ketawa macam tu. Apa kau? Ini majlis ulang tahun je kot. Tak payahlah bergigit macam tu. Aduh. Yang kes skandal Kuala Putih tu tak adalah kau menggigit macam ni. Allah. Salah cakap pula aku ada. Tak, kau tolong tak? Kau boleh tolong aku tak ni? Okey. Relax, tenang je. Jangan risau. Semuanya ada dalam genggaman aku. Tunggu nak proceed je. Betul ni? Betul. Betul eh? Betul. Aku percaya kau tau. Betul. Okey. Okey. Kau sambunglah meeting balik. Meeting pasal apa ni? Tak apalah. Apa dia tu? Meeting dah habis. Dia halau tadi. Okey, sebelum kita makan, saya ada hadiah untuk awak. Very special. Wow. Awak tekan butang yang ada kat tengah ni ya. Okey. Terima kasih. Okey. Kenapa? Comel. Siap ada lidah lagi. Macam momok kan? Wow. Awak memang suka Joker box macam ni. Awak memang itulah. Ya ke? Ya. Tak apalah. Okey, awak simpan letak kat tepi. Sekarang kita tengok apa yang ada kat bawah benda ni. Are you ready to be surprised? Yes. Tada! Dah! Wow. Bau sedap. Kenapa? Awak tak suka ke? Tak. Saya cuma pelik. Aisyah, ini semua impian majlis ulang tahun awak. Ini memang awak yang nak semua ni. Awak nak ada lampu-lampu dekat taman, lepas tu tepi tasik, ada pemandangan KLCC, ada biskut maya, lepas tu kita boleh minum kopi O. Ini semua impian awak tau. Seriuslah saya minta semua ni. Ni, semua. Kenapa saya tak minta benda yang mahal Macam dinner in the sky ke? Dinner in the sky? Awak nak pergi sana tak? Saya boleh bawa awak pergi sana sekarang. Saya gurau je lah, Danny. Macam ni pun dah cukup sempurna dah. Okey. Saya ambil satu untuk awak. Biskut mayat. Kita cecah dekat sini.
Awak nak kereta api ke nak jet pejuang? Nak Jet Pejuang. Laju sangat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tak? Okey. Okey, awak makan. Rasa macam first time makan benda ni. Okey. Ya, first time ke dah pernah makan sebelum ni? Sebelum ni memang selalu makan. Awak suka makan, saya pun suka makan. Ya. Awak tak rasa ke KLCC tu tinggi sangat? Memanglah tinggi sebab dia kan antara bangunan Bangunan yang tertinggi di dunia. Tahu pun. Apalah. Itulah. Dan saya nak mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga. Dan sayang, semoga apa yang kita rancang akan sentiasa dipermudahkan dan walau apa pun yang akan berlaku lepas ni, kita akan selalu bersama. Okey? InsyaAllah. Terima kasih, Danny. Sama-sama. Makanlah lagi. Awak pula makan. Saya? Tadi awak tak makan. Saya dah makan satu dah. Saya lah kena makan lagi ni. Awak kan suka banyak. Makanlah lagi. Saya minum kopi. Ya ke? Saya suka. Awak tahu tak? Setiap kali awak senyum kan, tsunami dia menyerang Jepun balik. Betul? Jangan senyum macam tu. Dah ramai dah yang mati tu dekat Jepun tu. Habis tu saya nak senyum macam mana? Alamak, awak ni kejam sangat. Sanggup awak bagi tsunami dekat Jepun balik? Okey, saya tak senyum. Saya nangis nak? Nangis? Kalau awak nangis, saya pula yang sedih. Alah. Hai. Kau ajak main bampas. Pal. Kau saja nak kenakan aku kan? Kau pernah nampak ke orang candlelight dinner makan biskut mayat dengan kopi O? Kau pernah nampak ke? Ada? Kau? Aku geram je dengan kau ni. Kau kalau aku tak fikir kau ni kawan aku dah tumbuk muka kau. Danny, relax lah. Semalam kau enjoy apa? Aku rasa semalam momen kau yang paling terindah sekali, betul tak? Yelah, biasanya orang pergi candlelight dinner, makan cerencok, steak, lilin duduk tengah. Itu dah lapuk. Enjoy semalam kan? Okey tu. Okeylah, tak kisahlah enjoy ke tak enjoy ke, tak kisah. Okey, ni, Jack. Aku nak beritahu kau satu perkara ni. Aku sebenarnya kan, aku dah jatuh cinta dengan Aisyah. Ni kira baju yang confirm lah. Baju apa? Kan kau cakap perempuan kan macam baju. Oh. Confirm lah. Walaupun lusuh. Walaupun baju tak muat. Aku confirm, simpan, and lock. Cantik, Alhamdulillah. Aku pelik lah Aisyah ni. Cuba tengok ni. Dulu mana ada beria sangat make up macam ni? Kalau ada pun, untuk pergi kenduri, untuk raya. Sekarang ni kau tengok, hari-hari dia hantar gambar kat aku, semua make up beria macam ni tau. Punyalah tebal. Lah, kau ni. Tu pun nak jadi isu. Aku tengok okey je. Tak, bukan tu maksud aku. Ni susahlah cakap dengan kau ni. Kau boleh tak cuba faham sikit perasaan aku? Kalau kau tak pelik ke bila tiba-tiba je adik kau bercerita tentang seorang lelaki yang konon-kononnya kekasih dia dulu? Kau tahu kan apa yang jadi kat kemalangan tu? Setahu aku, Haikal tu lah satu-satunya kekasih Aisyah. Alah, mungkin Danny tu Mungkin ex-crush Aisyah? Budak-budak punya hal. Kau tahu apa? Aisyah tu mana pernah berhasil dengan aku, Ainon. Aku rasa macam ada benda yang tak kena je lah.
Risau tu aku. Kau ni janganlah fikir bukan-bukan. Keria 3, koci 5. Banyaknya kuih koci. Untuk siapa? Untuk awak lah. Awak kan hantu kuih koci, awak suka kuih koci. Iya, dulu masa saya merajuk dengan awak ada buatkan satu bekas yang penuh dengan kuih koci tau. Lepas tu saya rasa kuih koci yang awak buat tu memang yang paling sedap dalam dunia. Yang kat sini pun kalah tau. Serius? Serius. Awak, kalau saya bawa awak jumpa dengan atuk saya, hujung minggu ni boleh tak? Boleh. Dan awak kena masak untuk saya. Tak boleh lah macam tu. Saya bukannya pandai masak pun. Awak lah masak. Ha? Tak, saya dengan atuk saya nak tahu jugalah awak ni lulus ke kalau saya nak jadikan awak ni isteri. Rasanya lulus kot. Yelah, awak bagi tahu tadi kan yang saya masak kuih koci untuk awak paling sedap di dunia. Ya, betul. Dalam dunia. Tak sabar nak tengok awak masak. Nak rasa sekali. Ya. Bang, dah siap dah? Jom. Ayat. Ya, terima kasih bang. Alright. Jom. Patin tempoyak dalamnya benar tak rasa. Aduhai. Syah, tinggal sini terus sajalah ya. Boleh tiap-tiap hari masakkan patin tempoyak ni untuk atuk. Boleh? Atuk ni ke situ pula perginya. Aduh, kau pula Danny kenalah fikir-fikirkan apa yang patut kau buat. Alah tu, kalau Atuk nak makan patin tempoyak ni lagi ke ataupun gula lemak cili api ke, apa-apa je lah. Bagi tahu Aisyah, Aisyah masakkan untuk Atuk ya. Alhamdulillah, setiap masa ndak. Boleh. Tadi rasanya dah tegur dah sekali. Sekarang ni terlebih pula. Kan? Atuk cakap yang betul. Tengok ni. Subur ni. Dari isteri dulu, dari air tangan isteri sampai sekarang semakin subur. Kalau kena dengan Aisyah punya pula nanti mana tahu subur jadi buncit. Bila dah ke depan, dah buncit tu, dah tak nak kempis dah ya tu. Betul. Begitulah. Memang begitu, ya. Subur ke buncit pula ya. Tak apalah. Atuk cuci tangan dulu. Okey. Ini ambil ya. Doa dulu. Okey, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okey, kita ambil yang patin ni dulu ya. Okey. Nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini macam. Makan. Boleh. Dah sampai dah. Awak okey? Saya okey. Tak. Betul ke ni? Saya okey. Awak jangan risau Nanti lepas makan ubat nanti, saya okeylah tu. Saya masuk dulu nak rehat. Okey, nanti kalau ada apa-apa, awak call je saya. Saya datang.
Nanti drive hati-hati ya. Selamat malam. Salam. Ya. Kepala awak masih sakit ke? Dah okey sikit dah. Tadi saya dah makan ubat. Oh, kalau awak tak tahan ke apa ke, awak perlukan apa-apa pertolongan dari saya ke, awak beritahu je, saya datang sana, okey? Tak apa. Saya dah okey dah. Jangan risau. Danny, saya nak tidur. Esok kita jumpa Ya.
hanya dalam hati. Oh yeah. Kalau ada ramai awek, yang penting Jack. Aku ambil kau kerja dekat sini, bukannya aku suruh kau memekak ke apa. Ai. Bawa angin lautan taufan nampak. Relax. Jack, aku tak ada masa nak bergurau dengan kau ni. Aku ada banyak benda lagi nak kena fikir tau. Kau boleh tolong keluar tak? Sorry lah. Apa masalah ni? Tak. Semalam Aisyah dia macam pening-pening sikit tau. Lepas tu dia cakap dengan aku, dia macam ternampak sesuatu. Aku cuak lah bila dia cakap macam tu. Manalah tahu dia dah ingat diri dia balik. Lepas tu dia dah tahu aku siapa. Macam mana? Aku risau. Bro, kau ingat orang yang hidap amnesia ni boleh cepat sembuh ke? Ada orang yang tak ingat-ingat sampai tua. Aku rasa Aisyah ni mungkin... kau ingat kau doktor pakar ke? Kau jangan cabar aku, Denny. Kau tahu kan aku kuat membaca. Dan lagi satu. Kau tahu kan aku berapa ramai awek ada? Si Aina tu. Dalam bidang perubatan. Dia tahulah bab-bab ni. Kiralah berapa awek aku ada. Aku serius ni, Zack. Kau janganlah macam ni. Kau tolonglah aku. Jangan perangai macam budak-budak. Aku tak boleh nak terus tipu Aisyah lagi. Aku takut kalau betul-betul dia boleh ingat balik siapa diri dia. Dia tahu yang aku ni tipu dia je selama ni. Macam mana? Kau rasa dia boleh terima aku balik ke? Aku betul-betul cintakan Aisyah, Zack. Aku tak pernah lagi rasa macam ni. Ini bukan momen-momen yang kau cipta untuk aku dengan dia. Bukan. Aisyah memang sangat-sangat istimewa bagi aku, Zack. Kenapalah aku mulakan hubungan ni dengan satu penipuan, Kenapa? Aku rasa engkau pergi jumpa Aisyah, engkau luahkan perasaan kau dekat dia. Senang kau nikah. Tak boleh. Masalahnya tak boleh. Aku tak boleh nak buat apa-apa selagi aku tak beritahu dia hal yang sebenar. Takkanlah aku nak menipu sampai bila-bila. Nikah dulu. Lepas nikah, baru cerita hal sebenarnya. Tak fahamlah, Zack. Kau tak faham. Aku tak nak hubungan aku ni berlandaskan penipuan tau. Macam kau. Tipu sana, tipu sini. Ramai perempuan kau tipu. Ya, aku tak nafikan. Memang dulu aku ramai sangat teman wanita. Kan? Sama macam kau. Aku memang tak nafikan. Cuma sekarang ni aku dah tak terfikir ke arah tu dah. Aku dah berubah. Dan sekarang ni, apa yang aku rasa, aku cuma perlukan seorang perempuan yang boleh buat aku sentiasa rasa tenang. Yang tak pandang pun harta benda aku. Yang sanggup hidup dengan aku sampai akhir hayat aku, Zack. Tapi, aku sahabat kau kan? Tak salah kan kalau kau cuba? Semalam saya mimpi macam ada seseorang. Tapi sama-samalah saya pun tak cam. Saya cuba untuk ingat balik bentuk muka dia tapi tak dapat. Syah, apa ni? ni namanya cincin. Sedih tak awak jadi suri dalam hati saya? Cantik. Tadi awak cakap apa ya? Awak nampak sesuatu? Siapa? Saya pun tak tahu.
Sama-sama. Macamlah. Muka dia ada macam Brad Pitt tak? Brad Pitt. Tak. Tak ada. Sebab kalau ada, rasanya itu saya. Ha? Orang yang selalu cakap yang muka saya ni ada iras-iras Brad Pitt. Jadi, Yalah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bismika ya Allah. Amin. Hello? Kakak, Aisyah ada berita baik ni untuk kakak. Aisyah dengan Danny dah setuju nak kahwin. Kahwin? Aisyah sabar dulu Aisyah tunggu akak balik. Lusa akak balik Malaysia. Aisyah tunggu tau. Kak? Kak? Zaliha? Kau ni kenapa? Macam baru lepas cakap dengan hantu. Kenapanya? Aisyah tu lah. Tiba-tiba nak kahwin pula dengan Danny. Tak siapalah Mamat tu. Tak sampai sebulan tau. Allah risaunya aku. Berita baiklah tu. Jadi apa masalahnya? Ya Allah kau ni lah. Kau ni tak fahamlah masalah aku. Tak tahulah keadaan aku. Kau boleh tak tolong faham sikit? Aisyah tu, adik aku tu, dia tu ada amnesia tau. Tak apalah si Mamat tu dah buat kat dia. Ni Mamat ni. Aku rasa dia ni ada plan something lah. Kau bawa sini aku tengok. Handsome Daniel Hakimi. Kau kenal ke? Mestilah kenal. Playboy terhangat. Sepupu aku pun pernah jadi mangsa dia. Aku dah agak dah. Kau kenal kan Tanya? Dia meroyan sebab laki ni lah. Sampai tak nak makan, tak keluar rumah. Puas ibu bapa dia cari tempat berubat. Last bawa diri ke Eropah. Atuk sikit pun tak mau menghalang niat baik kau orang berdua. Kalau boleh, benda yang baik itu haruslah kita percepatkan. Ya? Danny, sepatutnya Danny kenalah bawa Atuk pergi berjumpa dengan ahli keluarga Aisyah. Hujung minggu ni kakak Aisyah balik. Nanti Aisyah bawa Atuk dengan Danny jumpa kakak Aisyah dengan saudara mara yang lain, ya? InsyaAllah. Bagus macam tu. Bagus. Danny, diam aja. Tak nak cakap apa-apa. Yelah, nanti kami cari masa yang sesuai lah untuk jumpa tu. Bila kan? Allah. Atuk. Atuk kenal cucu Atuk ni. Kalau Danny rasa ada apa-apa yang perlu untuk berterus terang dengan Aisyah, inilah masanya. Atuk tak hendak Danny menyesal kalau terlambat nanti.
mesti bagi tahu Aisyah hal yang sebenarnya. Sebelum semua ni terlambat. Oh, nasib baik si Asli tu kat dalam tu. Kalau tak memang aku belasah dia, kau tahu tak? Kalau tak kerana Polly yang cantik manis tu, boleh lagi aku sabar, kau tahu tak? Engkau nak belasah orang? Aku takut engkau yang lingkup. Bro. Ini Z lah. Bukan setakat silat je tu tau. Tomoy, Muay Thai, semua ada, kau tahu tak? Geram betul aku. Tapi memang aku tak puas sebab Asri berkomplot dengan Tania. Yalah, cinta kau teman mana? 50K kau hilang. Tapi Dan, aku rasa pertemuan kau dengan Tania dah dirancang sebab dia nak ambil kekayaan kau. Sebab itulah Tania tak lepas bila kau nak clash dengan dia. Itu kebenaran, bro. Aku tak nafikan apa yang kau cakap tu betul, Zack. Tapi aku tak kisahlah, benda pun dah lepas kan. Aku rasa memang dah tiba masanya untuk aku beritahu Aisyah semua perkara yang sebenarnya. Aku tak sanggup nak tipu Aisyah lagi, Zack. Sebab daripada pandangan mata dia, aku boleh nampak yang dia dah mula sayangkan aku. Dan, bukan mata Aisyah je ke tu tak? Tu, dalam mata kau tu. Sedalam-dalamnya aku nampak ada sinaran cinta Aisyah. Aisyah istimewa. Yes! Sebab tu jugalah aku nak cerita semua perkara yang sebenar pada dia, Zack. Aku takut jadi macam yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Amboi, peribahasa kau. Itu lebih malang. Tapi, kau dah fikir masak-masak ke? Dah, Zack. Dah. Aisyah. Tak. Rindunya. Bila sampai, kenapa tak bagi tahu? Kalau bagi tahu tadi Aisyah pergi ambil dekat airport. Aisyah, yang Aisyah ni buat kat risau ni kenapa? Ha? Tiba-tiba nak kahwin ni? Ya, Aisyah ni biar betul. Ha? Ke dia ni ada buat apa-apa kat Aisyah ni? Ha? Cuba tunjuk kakak kat mana? Dia ada buat apa kat Aisyah ke? Akak, sini. Okey, relax. Denny tu, dia jaga Aisyah dengan baik sangat tau. Aisyah, tolonglah. Tolong jangan percayakan dia ni boleh tak? Kenapa? Akak, Denny tu boyfriend Aisyah. Kita orang dah 3 tahun dah bersama. Lagipun sebelum kemalangan tu, kami dah plan nak kahwin. Salah ke kalau Aisyah nak teruskan? Aisyah dengar sini sayang. Denny tu bukan siapa-siapa pun. Dia tak pernah wujud pun dalam kisah silam Aisyah. Ni, Aisyah tengok ni. Ini Haikal. Dia ni kekasih Aisyah, tunang Aisyah. Aisyah, setahu akak Aisyah tak pernah ada pun kawan nama Denny. Tak pernah. Kenapa akak baru bagi tahu Aisyah hal yang sebenar? Kenapa sekarang? Aisyah, akak risaukan Aisyah. Kalau boleh akak nak cakap hal ni daripada depan dengan Aisyah. Kenapa semua orang nak tipu Aisyah? Mainkan perasaan Aisyah. Aisyah tak percayakan semua ni. Daniel Hakimi. Kau ingat aku tak tahu ke kau siapa? Ha? Dah banyak hati perempuan kat luar tu kau mainkan kan? Sekarang ni kau pergi balik bawa semua gurauan bodoh kau tu lah. Jangan nak cari Aisyah lagi, jangan nak sakitkan hati dia lagi. Kau pergi cari perempuan lain lah. Kak, tolonglah bagi saya peluang untuk berjumpa dengan Aisyah, Kak. Tolonglah. Walau apa sekalipun jadi, aku takkan bagi Aisyah tu tengok muka kau lagi. Muka penipu, kau pergi baliklah. Kak, apalah salahnya kalau akak bagi saya peluang untuk berjumpa dengan Aisyah? Saya nak jelaskan semua benda dekat dia. Memang salah lah, ni semua salah kau. Kak. Aisyah. Aisyah? Aisyah pergi mana risaunya kak? Aisyah, saya minta maaf dengan awak, Aisyah. Saya betul-betul tak sengaja, saya boleh jelaskan semuanya. Aisyah. Okey, kalau awak tak nak dengar, awak tanya diri awak sendiri macam mana. Awak tanya hati awak macam mana.
adakah saya ni betul-betul cintakan awak ataupun tak? Aisyah, tolong. Aisyah. Janganlah, Danny. Kau jangan kacau Aisyah lagi. Kau pergi baliklah. Aisyah, bagilah saya peluang untuk cakap dengan awak, Aisyah. Kak. Aisyah, kalau saya boleh undur balik masa ni, saya nak kenal awak sebelum awak hilang ingatan lagi. Supaya awak tak jauh dari saya. Baik duduk kat sini. Jom kita naik atas. Aku tak pernah tengok kau serabai macam ni tau sebab perempuan. Aku rasa kan, ni semua balasan sebab apa yang aku dah buat sebelum ni tau. Tengok phone ni. Tak banyak kali dah aku call. Tak dapat. Aku dah gila lah, Zack. Aku yang gila. Bro, sabar bro. Banyak-banyakkan beristighfar. Mengucap. Benda boleh settle bro. Aisyah? Aisyah, kali pertama saya memandang awak, saya rasakan jantung ini telah berhenti untuk bertekuk. Saya perlukan awak supaya saya terus hidup dengan mencintai awak. Silapnya saya apabila mempergunakan amnesia awak, saya tidak jujur kerana saya takut cinta saya akan ditolak oleh awak. Aisyah, awak masih marah dekat saya? Semua pembohongan awak tu bagi saya adalah satu kejujuran. Walaupun saya tahu kadang-kadang tulisan dekat dalam diary tu tak sama macam tulisan saya ataupun tulisan kakak saya. Surat-surat cinta ciptaan awak tu. Makan cucuk-cucuk depan KLCC. Dah 3 tahun bersama. Semua tu satu pembohongan besar dalam hidup saya. Awak tahu tak? Aisyah, saya nak minta maaf dengan awak, Aisyah. Berapa kali awak nak minta maaf dengan saya ni? Saya nak minta maaf dengan awak sampai awak boleh maafkan saya. Sampai awak boleh terima saya dengan ikhlas, Aisyah. Danny, kalau saya tak terima awak, saya takkan berada dekat sini tau. Ada satu. Satu je saya memang tetap nak marah dengan awak.
Apa dia? Kenapa awak cakap saya suka makan kuih koci? Awak tahu tak? Ni, kuih keria ni kegemaran saya. Awak tak perasan ke? Saya selalu habiskan kuih awak. Dah, ya ke? Ke awak cakap macam tu sebab sebenarnya awak memang dah ada hati dekat saya? Kan? Perasan berangan je. Tak. Saya bukan berangan sebab Apa? Yelah. Apa? Jadi manusia balik kau punya. manusia lebih sikit dari engkau lah. Cara. Jadi, ini nak berlangsung. Bila nak pula aku kalau nak cakap tak tahu sangat lah nak jawab soalan tu. Aku kalau boleh besok pun nak jalan juga. Sayang. Sayang. Ni langsung kau. Tu apa? Assalamualaikum, saya abang semua. Oh, Adiha. Tak pergi sekolah kali ni. Kelas persediaan SPM macam mana? Maira. Kedai jahit okey? Benang cukup tak kat sana? Timah pun ada? Wow. Dia tolong. Aku nak tolong macam mana pada pandangan kau ya. Sayang. Kau ni kan, kalau seorang je tadi kau curang aku, tak apa tau. Ni 5 sekaligus kau madukan aku. High five. High five. Wait. Sayang. Hah? Bil, kejap. Kejap. Oh indahnya hari-hariku bila aku lihat senyummu. Duka jiwa semua ladakan berlalu. Jangan pernah tinggalkanku. Engkaulah segalanya bagi diriku dan hidupku. Oh kasih, ku tak berdaya tanpa senyumanmu, tanpa cintamu. Biarkan aku